Yang mana minat Harley Davidson, korang kena tengok motor ni. Inilah QJ motor SRE 250 AMT. Nanti saya akan ceritakan apa beza motor ni dengan model yang lama, SRE yang lama. Korang tengok bentuk dia. Memang ramai cari motor ni. Korang nampak? Memang ramai cari motor macam tu. Sebab harganya berbaloi dengan kualiti, dengan bentuk macam ni. Korang tengok bentuk dia. Memang sangat lawa. Sangat lawa. Jom, saya tunjuk. Dengan enjin 249cc, 2 silinder, 8 watt. Guys, inilah bunyi dia. Okey, saya bagi korang tengok dia punya meter Okay, ini fully digital meter yang ada warna. Okey, apa beza motor ni dengan SRE 250 yang lama, model lama? Okey, korang nampak? Sini ada gear. Ini turun gear. Ini kita naik gear. Alright. Sebab motor ni kita boleh tukar manual, nampak, ataupun auto. Ini auto, ini manual, semua tekan butang ini. Okay, manual maksudnya kita boleh main lah dia punya gear ini. Tapi kalau auto, dia jadi automatic. Hanya ini aja motor AMT. Lampu depan, signal depan, lampu belakang, signal belakang, semua pakai fully LED. Guys, tengok ini kunci yang sangat special. Bentuk macam tu, tapi kunci biasalah, dia bukan pakai keyless. Lepas tu, masa saya nampak motor ni, saya cari dia punya USB. Patutnya USB dekat sini, belah kiri, bawah, nampak. Tapi untuk USB tempatan dekat sini ada risiko sikit lah. Jadi kalau masa kita nak charge handphone, takut dia masuk air hujan. Ini USB Type A. Tank minyak motor ni ada 13.5 liter. Agak besar sangat. Ketinggian seat ada 700 mm. Yang paling penting guys, motor ni datang dengan footrest yang besar. Korang nampak? Motor ni pakai air coolant. Tayar depan, tayar belakang ada ABS. Yang paling penting motor ni ada traction control. Guys, ini motor ada 2 seat tau. Jadi kalau korang ada awet ke, nak bawa bini pergi makan angin ke, motor ni, sebab bukan semua motor macam ini bobber datang dengan 2 seat. Ini QJ motor SRE 250 MT ada 1 dengan 2 seat. Berat dia ada 167 kg. Okey lah, agak berat lah. Kalau nampak saya tolak motor, memang berat sikit. Untuk kelebihan motor ni memang banyak, tapi hari ni saya cuma sebut yang 5 saja. Yang pertama, motor ni boleh pilih auto ataupun manual. Yang kedua, tank minyak sangat besar. Yang ketiga, jangan risau kalau korang ada bini ataupun awet. Ini motor dia. Yang keempat, footrest selesa. Memang sangat besar. Belakang pun ada tau, macam ni. Yang kelima, motor ni ada ABS depan, belakang dan traction control. Yang lain korang kena try sendiri lah. Datang je kedai saya. Untuk kekurangan, motor ni agak berat sikit lah. Jadi yang kedua, ini yang saya kurang minat sikit. Sebab masa saya bawa motor ni, dia punya clutch ada berbunyi. Sebab motor ni dia bukan pakai CVT. Jadi tak kisahlah kita guna auto ke manual ke, kita bangsa bawa, masa kita tukar clutch tu, dia berbunyi. Clutch tu berbunyi sebab motor ni bukan pakai CVT. Ini memang tak sedap. Kalau korang nak cari motor harga yang bawah tanah, jangan datang sini. Yang paling penting, kedai saya ada pusat servis. Kita jumpa nanti. See you guys.